Hai guys, hari ini kita akan bincang berkenaan dengan satu topik penting, iaitu berkenaan dengan dua mesin. Mesin apa? Jom kita tengok. Chest freezer dengan chiller. Apa beza dua-dua ni? Nampak sama je. Fungsi dia untuk sejuk. Betul. Memang untuk sejuk, untuk menyejukkan makanan. Okey, untuk chest freezer. Chest freezer ni kita kena tahu apa fungsi dia dan apa perbezaan dia. Chest freezer ni adalah sebuah ataupun satu mesin yang digunakan adalah untuk mendinginkan bahan makanan ataupun bahan mentah untuk diawet, untuk tahan lama. Sebab apa? Sebabnya dia punya darjah Celsius, dia punya tahap sejuk, tahap kesejukannya tu daripada negatif 18 hingga negatif 23. Bayangkanlah, yang tu memang sejuk lah. Selalunya kalau korang tengok dekat kedai sejuk beku ataupun frozen food, kedai-kedai makan, restoran, kedai runcit, kedai sebenarnya, okey, wajib ada benda-benda gini. Sebab apa? Dia orang akan simpan selalunya lah. Untuk chest freezer dia orang akan simpan iaitu daging. Kalau untuk frozen food lah, ayam frozen, macam-macam lah benda-benda yang frozen yang dia orang akan simpan dalam tu. Dan untuk sebenarnya pula ataupun kedai sebenarnya, dia orang akan selalunya benda ni yang korang akan belilah, iaitu ice cube. Okay, ice cube dia orang akan letak selalunya dekat chest freezer sebab dia nak kekalkan dia punya suhu sejuk dia. Okey, kena tahulah. Okey, chest freezer ni bukan yang kita nak letak untuk sayur ke apa dia. Yang tu bukan untuk sayur, bukan untuk air tin ke apa semua, bukan. Yang tu bukan function ataupun bukan fungsi untuk chest freezer. Yang kedua, mesin yang kedua iaitu chiller. Chiller ni berfungsi adalah untuk mendinginkan. Dia sama juga tapi dia punya beza dia bukan dia untuk tahap kesejukan yang melampau ataupun daripada contoh chest freezer daripada negatif 18 hingga negatif 23. Yang untuk chiller pula daripada 2 darjah Celsius hingga 5 darjah Celsius. Bahan makanan apa yang sesuai untuk mesin chiller ni ataupun chiller? Satu adalah sayur, margarin, keju, air minuman, air kotak dan lain-lain lah. Yang tu sesuai untuk kita nak kekalkan kesegaran bahan makanan dia. Kat mana yang selalu kita jumpa atau kat mana yang selalu kita tengok mesin ni? Okey, mesin ni selalu kita akan tengok lah. Kebanyakan kedai bakery, kedai-kedai sebenarnya, restoran, kafe, just ni inform secara basic lah. Basic dia punya fungsi dan dia punya apa beza dua tu. Beza dia pada suhu lah, pada suhu dan pada bahan makanan yang kita nak, yang sesuai lah guna untuk dua-dua mesin ni. Jadi kalau untuk yang mana yang buat frozen food ataupun frozen nak buka kedai sejuk beku ke, boleh guna untuk kedua-dua mesin ni. Tapi kena tahulah, macam yang saya inform tadi, yang saya bagi maklumat tadi adalah untuk chiller tujuan dia untuk apa, fungsi dia untuk apa. Untuk freezer pula sesuai untuk guna untuk mana, sesuai untuk guna bahan makanan mana. Kat situ ada perbezaan dia. Kadang-kadang kita beli, kadang-kadang kita tak tahu fungsi ni mesin ni untuk apa. Kita just kita nampak yang mesin tu sesuai untuk ni, kita nak try letak. Kat situ lah kadang-kadang mistake kita. Kenapa kita letak sayur jadi gini, kenapa kita letak gini, kadang-kadang kita silap kat situ. Chiller ni pun ada pelbagai-bagai fungsi juga. Satu lagi kita kalau contohlah, kalau kita pergi kedai sebenarnya ke apa, kita tengok chiller okey, 2 pintu lah, kita ambil 2 pintu. Okey, tak kisahlah brand mana pun, 2 pintu. Ada setengah kita tengok, kenapa kita letak air kotak, selalunya air kotak lah, air kotak, air tin apa semua, kenapa kabur dekat cermin tu? Sebab apa? Sebabnya kena tahu juga chiller ni pun ada dua. Yang ada yang ada heater glass, ada yang tak ada heater glass. Bila yang tak ada heater glass tu memang dia akan berkabur lah dia punya cermin tu. Jadinya bila contoh kalau kita sebagai peniaga pun kita nak beli, customer mari pun nak tengok tu, dia akan agak sukar lah dia buat pemilihan sebabnya tahu pun nampak. Selalunya kalau kita contohlah, kalau kita pergi kedai runcit lah, kita ambil kedai runcit lah. Kalau kita pergi kedai runcit, kita akan nampak ada setengah chiller yang kita tak nampak pun isi dalam dia. Sebabnya dia akan beruap ataupun kita berkabus sebabnya dia tak ada heater glass. Untuk kalau yang contoh, kalau kita untuk kita nak pamerkan air kotak ke air tin ke, memanglah sesuai untuk guna chiller yang ada heater glass. Bila dia ada heater glass, customer nak beli pun ataupun nampak apa yang kita nak pamerkan. Okey, secara kesimpulannya itu adalah basic knowledge untuk kita tahu pasal chiller dan freezer. Apa peranan dia, apa fungsi dia, apa bahan makanan yang sesuai untuk dia. Pergilah mana-mana, memang dua barang ni wajib ada, wajib digunakan untuk
pengguna industri. Sebab untuk jaga kualiti bahan makanan dia, untuk dia orang awet, bahan makanan untuk tahan lebih lama. Dua-dua fungsi ni memang memainkan peranan sangat penting dalam industri makanan minuman. Kalau nak hurai panjang-panjang, tak habis kata. Kalau korang nak beli ataupun korang ada berminat nak beli chiller atau freezer, korang tahu basic dia. Korang nak guna untuk apa bahan makanan korang nak letak, apa fungsi mesin tu. Jadinya mudah bila korang beli, korang tak akan buat mistake untuk letak barang makanan apa. Jadinya barang makanan yang korang beli tu terjamin, terjaga dan terhindar daripada kerosakan lah. Sebabnya korang beli tahu fungsi dia. Jadinya lebih memudahkan, bahan makanan kita pun selamat. Dan saya harap segala informasi ataupun maklumat yang saya beri akan berguna untuk pengguna ataupun yang mana yang baru nak mencuburi dalam industri makanan atau minuman, yang nak tahu apa itu freezer ataupun apa itu chiller. Bye bye.